A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tanyu astaghfirullah sa'iril anbiya muslimin kategori wa syekh Hasan Muhammad. Wa khususan la syekh musannif al-imam Hujjatul Islam al-Imam Ghazali rahimahullah wa syekhina al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma iftah 'alaina kitabaka wa anshur'ina min khazani rahmatika ya arhamar Rabbi li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fa'afina fi dinina ta'wilana siratal mustaqim. Allahumma zakana man fahma nabiyyin hazam sin malaikatin qarabin. Wa zina ma zakana fahma yassir wa ta'sir ya karim. Atamim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'azizil 'alim. Adada kulli harfin kitabu abadin hidahi dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Allahumma iftah 'alaina futuhan fi matika wa syahadatika wa zakina ya zal ikram. Allahumma ya man maqali ummuka la hadi ilaihi yaj'al kullu yafatani iftani fatanku wa fatani fatalim. Allahumma anta wasili ila qamtu atini kana hitam wa fatak. Wa ala khayni mudakhana sayku akhrijni makhlusikum jangan duka sekian sirah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam Muhammad amin. Okey. Okey ni. Yang tu ada? Yang biasa? Yang biasa. Stand ada? Stand tak ada. Ada. Kan? Apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi wa ulumina bidaraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in. Alhamdulillah, insyaAllah kita akan mulakan sebenarnya bulan Rabiul Awal ni pembacaan kitab pengajian kitab Arba'in fi Usuluddin keterangan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Maknanya 40 pada asal-asal, pada asas-asas agama. Ada 40 usul asas agama. Jadi kitab ni bukanlah sebenarnya semata-mata menerangkan tentang usuluddin, tentang ilmu tauhid. Tapi dalamnya ada terpecah pada 40 usul. Maksudnya 10 usul tentang i'tiqad, tentang tauhid, usuluddin. 10 usul tentang ibadat, tentang fiqh, ibadat zahir. 10 lagi usul tentang sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela. Kemudian 10 lagi bahas tentang sifat mahmudah, sifat-sifat terpuji. Jadi kitab ni bolehlah dianggap sebagai seperti satu ringkasan daripada kitab Ihya Ulumuddin. Dan kitab Ulumuddin pun terbagi pada 40 kitab. 10 tentang usuluddin, 10 tentang adat ataupun fiqh, 10 lagi tentang muhlikat, sifat mazmumah, dan 10 lagi mujiat, 10 sifat mahmudah. Cuma dia tidaklah terperinci seperti mana kitab Ihya Ulumuddin. Sebab kita Ulumuddin memang
maklum tebal. Ni kalau dalam kitab ni, dalam kitab Yahudi mungkin diterangkan tentang hukum fiqh sekali. Jika diterangkan tentang hikmah, misalnya hikmah solat, tentang rahsia-rahsia solat. Tapi dalam kitab ni tak terangkanlah tentang usul fiqh, tentang usul tentang masalah fiqh. Terangkan tentang hikmah-hikmahnya, rahsia-rahsia ibadat. Itu. Dan dia sebenarnya diambil daripada kitab Imam Ghazali yang bernama Al-Jawahirul Quran. Jawahirul Quran, bicara Al-Quran. Dan kalau kita belajar kitab Hidayatus Salikin, Hidayatus Salikin Syekh Abu Samad Al-Falambangi, banyak diambil pada kitab ni sebagai rujukan. Kitab Hidayatus Salikin, mana situ ada bahaskan juga tentang sifat mahmudah dan sifat mazmumah. Jadi kita baca mukadimah dulu. Di mukadimah ni tak sama, setengah naskah ada, setengah naskah ketimbangnya lain sikit, lebih ringkas. Yang saya pakai ni dia panjang sikit mukadimahnya. Kalau PDF tu tak ada mukadimah ni, dia tak sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ta'ala yang Maha Pemurah dan Maha Menghasani. Wa bihi nasta'inu. Wa bihi nasta'inu, dan dengan Allah Ta'ala, hanya dengan Allah Ta'ala sajalah kami meminta pertolongan. Kepada Allah Ta'ala sajalah kami meminta pertolongan. Jadi kata alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Wassalatu ala rasulih Muhammadin wa alihi ajma'ina. Wa aqibatu bil fawzi wa tamkini liman bana li ibtida'ah bil iktida'i ala sabili muttaqina. Alhamdulillah rabbil alamin, bermula segala puji itu milik bagi Allah Ta'ala. Itulah Rabbil Alamin, Tuhan bagi sekian alam. Hamdan yuwafi ni'amahu, akan sebagai pujian yang menyempurnakan akan segala nikmat-nikmatnya Allah Ta'ala. Pujian yang makna segala nikmat Allah beri itu cukup dengan segala nikmat yang Allah berikan. Wa yukafi'u, dan yang madailah mazidahu akan yang lebihnya daripada segala perkara yang lebih-lebih yang antara daripada Allah Ta'ala. Yang nikmat Allah ada apa lagi tambahan Allah berikan. Mudah-mudahan pujian ini cukup, walaupun sebenarnya memang hakikatnya kita tak dapat nak puji dengan sebenar-benarnya kepada Allah Ta'ala. Tapi mudah-mudahan pujian ini dapatlah menyempurnakan dan memadai dengan segala nikmat dan kelebihan yang Allah berikan. Wassalatu ala rasulihi Muhammadin, dan mula selawat atas rasulnya Allah, siapa? Iaitulah Muhammadin, Sayyidina Muhammad SAW, wa alihi, dan keluarganya Nabi Muhammad SAW, ajma'ina sekaliannya. Wal aqibatu bil fawzi wa tamkini liman bana liqtida'i ala sabili muttaqina. Wal aqibatu, dan pengakhiran dengan kejayaan, wa tamkini, dan ketetapan, akhir urusan, akhir urusan yang mana diakhirkan urusan mereka tu dengan kejayaan dan tetap dalam syurga. Bagi siapa? Liman bana liqtida'a, bagi mereka yang membinakan akan liqtida'a, akan permulaan. Ini ibtida'al a'mal. Ibtida'al amal, permulaan segala amalan mereka binakan, bina atas apa? Bil iktida'i, dengan mengikut, bil iktiba'i, bil iktida'i dengan bil iktiba'i, dengan mengikut ala sabilil muttaqina, di atas jalan orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bina ibadat mereka itu, amalan mereka mengikut jalan orang-orang yang bertakwa, itulah siapa yang paling bertakwa sekali? Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, para tabi'in, salafus soleh, sehinggalah pada ulama yang amilin, yang beramal, imam-imam mazhab yang 4,
dan ikut mereka dan para awliya. Jadi mereka itulah yang berjaya, ikut jalan orang-orang yang bertakwa. Kata benda min kitabil jawahiri fil Qur'ani al-qismah tsalitsah al-musannafa lil imami hujjati islami laqahullahu wa ridwanahu waskanahu dinahu ba'da iznihi lima arada an yaktuba minhu hadzal qismal mufradan. Jadi kalau tengok sini seperti bukan karangan Imam Ghazali, Muqaddimah ni, mungkin karangan anak muridnya. Cuma yang kalau Muqaddimah yang naskah lain, dia tulis Muqaddimah muallif Imam Ghazali sendiri. Itu lebih ringkas Muqaddimah satu. Tapi kalau yang saya baca ni, mungkin anak murid je yang tulis. Jadi kata benar dan telah menulis oleh kami min kitab Jawahir Quran, Jawahiri fil Quran, daripada kitab Al-Jawahiri fil Quran ni, ini kitab karangan Imam Ghazali Jawahir, mutiara-mutiara daripada Quran. Al-Qismah Tsalitsah akan bahagian yang ketiga, Al-Musannafah yang dikarangkan di imami bagi Imam Hujjati Islam, bagi Imam Hujjati Islam, Imam Ghazali. Mana mungkin ada anak muridnya je, dia salin balik. Kalau dulu kitab nak mengaji ke, kita nak baca, kita kena salin. Mungkin mereka dulu upah orang salin kitab. Jadi ni mungkin ada anak murid Imam Ghazali, dia salin balik kitab Jawahir fil Quran, tapi bahagian Al-Qismah Tsalitsah, bahagian yang ketiga saja. Sebab kitab ni sebenarnya ambil daripada kitab Al-Jawahir fil Quran karangan Imam Ghazali. Sebahagiannya tu bahagian yang ketiga daripada kitab tersebut. Ni kitab Jawahir ni lebih tebal lagi lah. Ini bahagian ketiganya. Dengan Al-Musannafah yang dikarangkan bagi Imam Hujjati Islam laqahullahu wa ridwanahu. Laqahullahu, mudah-mudahan menjumpakanlah ataupun menemukanlah akan je Imam Ghazali Allah Ta'ala akan keredaannya, Allah SWT. Waskanahu jinanahu, dan mudah-mudahan menempatkan akan Imam Ghazali oleh Allah Ta'ala jinanahu, akan syurganya Allah SWT. Jadi anak murid ni ataupun orang yang menyalin ni, yang buat Muqaddimah ni, kata kami tuliskan kata benar ba'da iznihi, selepas izinnya, lepas pada izin Imam Ghazali sendiri. Maksudnya kitab tu asal kitab Jawahir Quran, kemudian disalin balik bahagian ketiga saja, buat kitab yang asing. Buat kitab asing namanya Al-Arba'in fi Usuluddin. Lima arada an yaktuba minhu hadzal qisman mufradan. Jadi diberi izin bagi Imam Ghazali, bagi mereka yang menghendakilah Yaman, man arada, yang bagi mereka yang menghendakilah Yaman, an yaktuba minhu, akan bawa menuliskan Iman tu daripadanya, daripada kitab Jawahir Quran itu, hadzal qisma mufradan, akan ini bahagian ketiga saja secara tunggal. Tulis buat kitab bahasingan. Idh huwa qad afradahu bilismi wasammahu kitabal arba'ina fi usuluddin. Apa itu boleh dituliskan secara tunggal kerana ia idh huwa qad afradahu, kerana ia Imam Ghazali sungguh telah qad afradahu, mengasingkan, menunggalkan akan bahagian yang ketiga itu, atau hadzal qismi itu, hadzal qisma bilismi, dengan nama. Mana bahagian ketiga dari kitab Jawahir Quran tu ada nama yang asing, nama yang khusus. Wasammahu, dan menamakan Imam Ghazali akan hadzal qismi itu, akan kitabah, akan nama kitab, nama apa? Kitabah Al-Arba'ina fi Usuluddin. Akan Arba'in fi Usuluddin. Itu bahagian ketiga tu ada nama kitab khusus daripada kitab Jawahir Quran, dikeluarkan buat satu kitab yang asing. Fa innaha munqasimatun illa ulumin yarji'u hasiluha ila asharati usulin.
Faina maka bahawasanya kitab ni Arba'in fi Usuluddin, Arba'in fi Usuluddin ni munqasimatun, terbahagi ila ulumin, kepada ilmu-ilmu yang mana yarji'u hasiluha, yang kembalilah oleh hasilnya ilmu tu ila asyrati usulin, kepada 10 usul, wa ila amalin. Jadi kitab tu dia pecahkan ilmu tu, bahagikan kepada buat bahagian asal-asas usul-usul. Kan maknanya ilmu tu dibahagikan, ada ilmu itikad, akidah dibahagikan kepada 10 usul. Ilmu tentang fiqh, amalan zahir, bagi kepada 10 usul. Itu maknanya. Wa ila akmalin, dan kepada amalan-amalan, dibahagikan ke, dikembalikan yarji'u, kembalilah hasilnya kepada amalan-amalan. Wa hiya tanqasimu ila amali zahiri wal a'malil batini. Wa hiya, dan amal itu, tanqasimu, terbahagilah amal itu ila amali zahiri, kepada amalan zahir, wa amalil batini, dan amalan batin. Amalan itu pula terbahagi pada amalan zahir dan amalan batin. Dan kita ni ada amalan zahir seperti solat, puasa, baca Al-Quran. Amalan batin itikad, itikad tu akidah. Wa inna amala az-zahirata tarji'u jumlatuha ila asyrati usulin. Dan bahawasanya amalan yang zahir, tarji'u, kembalilah amalan zahir tu, jumlatuha, perhimpunan yang amalan zahir, ila asyrati usulin, kepada 10 usul, 10 asas. Aidan juga amalan zahir pun bagi pada 10 usul. Kama yang qasimu ila kama yang qasimu aidan kama tarji'u kama tarji'u a'malu al-batin, kama tarji'u al-amalu al-batin, seperti mana kembalilah oleh amalan batin amalan yang zahir. Ini pun terbagi kepada 10. Ini amalan batin tadi usuluddin, akidah, Imam Ghazali buat 10 usul. Amalan zahir pun pecahkan pula kepada 10 usul. Kama tanqasimu, boleh atau kama tarji'u al-a'malu al-batin. Wa innal amala al-batina munqasimun illa ma yajibu tazkiyatul qalbi minhu minas sifatil madmumati, wa tarji'u madmumatul akhlaqi aidan ila asyrati usulin. Kata lagi, wa inna, dan bahawasanya al-amala al-batina, amalan yang batin, yang qasimu, terbagi ya ila ma yajibu tazkiyatul qalbi anhu, terbagi kepada barang yang wajiblah oleh menyucikan hati. Tazkiyatul qalbi, mencucikan hati, minhu, anhu, daripada ma tu, minas sifatil mazmumati, daripada sifat-sifat mazmumah. Amalan batin tadi pun tadi dipecahkan boleh kan, tentang amalan hati, terbagi kepada 10, kepada perkara yang mana wajib dibersihkan hati daripadanya. Apa ma tu? Minas sifatil mazmumati, daripada sifat-sifat yang dicela, daripada sifat-sifat dicela. Mana itu termasuk dalam amalan batin, mana mesti kita bersihkan hati kita daripada perkara tersebut, pada sifat yang tercela itu. Wa tarji'u mazmumatul akhlaqi, dan kembalilah mazmumatul akhlaqi, oleh yang dicela daripada segala akhlak, aidan ila asyrati usulin, dan kembali oleh yang dicela daripada akhlak, aidan juga, kama tarji'u tadi a'malul batin wa amalu zahir tadi, wa amali kama tarji'u al-amal kama yarji'u kama tarji'u a'malil batini wa amalil zahirati tadi juga, kembali kepada
ila asyrati usulin, kepada 10 usul. Mana yang kata sifat mazmumah tu, sifat tercela pun terbagi kata pada 10 usul. Itu sebenarnya bahagian ketiga. Kita ni ada 4 bahagian kan, 10 akidah, 10 amalan zahir, ni 10 tentang sifat mazmumah. Wa ila ma yajibu tahliyatul qalbi bihi, dan kembali juga wa ila atau ila ma yajibu, maknanya wa inna amalan batin, maksud amalan batin terbahagi juga ila ma yajibu tahliyatul qalbi bihi, pada barang yang perkara yang wajiblah oleh menghiaskan hati bihi, dengan ma tu, perkara yang wajib kita hiaskan hati dengannya. Apa tu ma tu? Minas sifati wal akhlaqi, pada sifat-sifat dan akhlak. Ni sifat al-mahmudah, sifat-sifat yang dipuji, al-mahmudah, dan juga dan akhlak-akhlak, akhlak mulialah. Terus sifat wa inna mahmubati akhlaqi aidan tajiu ila asyrati usulin. Wa inna, dan bahawasanya mahmudatil akhlaqi, segala yang dipuji daripada akhlak, aidan juga, aidan kama tadilah, kama ya tarji'u, nombor dekat tu, kama tajiu mazmumatul akhlak, kama tajiu mazmumatul akhlak, taji'u kembali juga ila asyrati usulin, pada 10 usul, 10 sifat mahmudah, akhlak mahmudah pun kembali pada 10 asas katanya. Fayashtamilu qismul lawahiki ala arba'ati aqsamin, al-ma'arifi wa amali zahirati wa akhlaqi mazmumati wal akhlaqi mahmudati, wa kullu qismin yatasha'abu ila asyrati usulin faya arba'una aslan. Fayashtamilu, maka melengkapilah, qismul lawahiki, melengkapilah segala bahagian, segala yang menghubungi tu, lawahik, lahik yang menghubungi, segala yang menghubungi, maknanya semua sekali terbagi atas ala arba'ati aqsamin, di atas 4 bahagian. Al-ma'arif, apa tu bahagian badannya arba'ati aqsam, arba'ati al-ma'arif, pertama tentang makrifah. Itulah usuluddin, i'tiqad tadi. Ini dia ulang sama je maknanya. Pertama 10 usul tentang makrifah. Wal amali zahirati, dan amalan zahir, seperti solat, puasa, haji, semua tu. Wal akhlaqil mazmumati, dan akhlak yang dikeji. Wa akhlaqil mahmudati, dan akhlak yang dipuji. So ada 4 bahagian. Wa kullu qismin, dan setiap bahagian itu yatasha'abu, ini yatafarra'u, tercabang, setiap bahagian itu tercabang ila asyrati usulin, kepada 10 usul, masing-masing bagi 10 usul. Faya, maka iaitu arba'una aslan, faya, maka iaitu segala al-usul tu, maka segala usul tu semua sekali arba'una aslan, ada 40 usul. Itu kata 40 arba'in fi usuluddin, 40 usul agama. Amma qismu ma'arifi fa asyratu usulin, adapun bahagian ma'rifah, bahagian i'tiqad, 10 yang pertama tu ya. Ini habis. Amma qismul ma'arifi, adapun bahagian ma'rifah itu fa asyratu usulin, maka ni fahuwa, maka itu qismul ma'arif itu ada 10 usul. Aslun fi zatil haqqi, jadi kata 10 tentang akidah tadi bagi pada 10. Di usul pertama apa? Asas fi zatil haqqi, aslun muta'alliqun. Pertama aslun muta'alliqun, yang bertakluk, yang berkaitan dengan pada fi zatil haqqi, pada zat Allah Ta'ala, tabaraka wa ta'ala. Al-haqqi yang salah satu pada nama Allah Ta'ala.
Waslun fi taqdisi dzati. Waslun dan asal pada taqdisi dzati, pada menyucikan zat al-haqi, zatul haqi, zat Allah Taala. Wa aslun fil qudrati, dan asal pada sifat qudrah. Wa aslun fil ilmi, dan asal pada sifat ilmu. Wa aslun fi iradati, dan asal pada sifat iradah. Wa aslun fi sam'i wal basari, dan asal pada sifat sama' dan basar. Wa aslun fil kalami, dan asal pada sifat kalam. Wa aslun fil af'ali, dan asal pada af'al, af'alillah, perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Wa aslun fil yaumil akhir, dan asal pada hari akhirat. Wa aslun fi nubuwati, dan asal pada kenabian. Wa khatimatun fi tanbihi alal katbil lati ala kutubil lati minha tutalabu haqaiqu hadhil usuli. Wa khatimatun, dan satu khatimah, satu penutup fi tanbih, pada menjagakan alal kutubil lati, di atas kitab-kitab al-kutubil lati minha tutalabu haqaiqu hadhil usuli. Kitab-kitab yang daripadanya al-kutub al-lati itu dituntut, yang daripadanya kitab tu dituntut akan hakikat ini usul. Ini nanti akan lihat kitab mana yang kita boleh rujuk. Sebab salah rujuk kitab, habis masak itikad kita. Kan rujuk kitab itikad yang sesat pula. Kena rujuk kitab Ahlussunnah wal Jamaah. Waqis Musani, dan bahagian kedua. Ini mukadimah kan, dia nak terangkan secara umum tu. Fil a'mali zahrati, bila bahagian ketiga tu, ini adalah ia fi bayani, pada menyatakan al-a'mali zahrati, pada menyatakan amalan yang zahir. Ini 10 bahagian usul yang kedua. Waya, dan iaitu amalan zahir tu, amalan yang zahir asyratu usulin, ada 10 usul juga. Aslun fi solati, asal pada solat yang pertama. Aslun fi zakati, asal pada zakat. Wa aslun fi saumi, dan asas pada puasa. Wa aslun fil jam'il haji, dan asal pada haji. Wa aslun fi qiraatil qur'ani, asal pada baca Quran. Wa aslun fil azkari, asal pada zikir-zikir. Wa aslun fi talabil halali, asal pada menuntut halal. Wa aslun fi husnil khalqi ma'an nas, dan asal pada baik khuluqi, husnul khuluqi manas, baik akhlak beserta manusia. Wa aslun fi amril bil ma'ruf, asal pada amal bil ma'ruf, menunjukkan dengan kebaikan. Wa aslun fi tibai sunnati, asal pada mengikut sunnah. Wa khatimatun tan'atifu ala jami'i fi tartibi awradi. Wa khatimatun, dan satu khatimah, tan'atifu, satu penutup, yang mana yang menghubungkan, yang terhubung. Banyak ataf ni banyak maksud, artinya hubung, yang terhubung pada alal jami'i, pada sekalian fi tartibi auradi, pada perhimpunan atau sekalian pada tertib wirid-wirid. Itu ada nanti bahagian yang kedua tu. Cuma sini tak ada. Kalau kita yang kemudian ada bahagian nikah, ni tak sebut tentang nikah sini. Jika itu muamalat secara terperinci pun tak disebutkan juga. Ini yang asas-asas yang penting-penting. Al-qismu salisu, dan bahagian yang ketiga, fi usulil akhlaqi mazmumati, pada menyatakan kainun fi bayani, pada menyatakan asal akhlak yang mazmumah, alati tajibu tazkiyatun nafsi min anha, akhlak yang dikeji, yang dicela, yang mana yang wajiblah oleh menyucikan hati, nafsi, al-qalbi, hati, ataupun diri juga kan, al-nafsi maksud diri, maksud hati, anha pada akhlak al-mazmumah alati tu. Tentang akhlak mazmumah ada 10. Kata wahia, dan itulah usul akhlak mazmumah tu. Asyratu usulin, ada 10 asal juga.
Aslun fi syarahi ta'am. Pertama, asal pada menyatakan syarahi ta'am, pada menyatakan apa panggil tu, suka kan, lahap, ataupun pelahap, lahap makan, tu sifat mazmumah, buruk makan, tu pun lahap makan. Dia akan bincangkan. Wa aslun fi syarahil kalam, dan asas pada buruk percakapan. Wa aslun fi ghadabi, dan asas pada ghadab, sifat marah. Semua sifat mazmumah. Wa aslun fil hasadi, dan asas pada hasad, sifat hasad. Wa aslun fi hubbil mal, dan asas pada ibu kan, pada kasihkan harta. Wa aslun fi hubbil jahi, dan asas pada kasihkan kemegahan. Wa aslun fi hubbid dunya, asal pada kasihkan dunia. Wa aslun fi kibri, asal pada sifat takabur. Wa aslun fi ujubi, dan asas pada sifat ujub. Wa aslun fi riya'i, dan asal pada riya'. Wa khatimatun tan'atifu ala jumlati fi majami akhlaqi wa mawaqi'il wururi an minha. Dan satu khatimah, ini bahagian ketiga tu ada 10 asas. Lepas ada lagi satu khatimah, mana yang terhubung di atas jumlah perhimpunan pada majami akhlaqi, pada himpunan-himpunan akhlak, himpunan-himpunan akhlak, dan tempat-tempat jatuh tipu daya daripadanya majami akhlak, tempat-tempat jatuh gurur sebagai tipu daya. Itu nanti akan bincangkanlah. Al-qismu rabi'u, bahagian yang keempat lah, fi usuli akhlaqin mahmudati, pada menyatakan usul asal akhlak mahmudah yang dipuji. Wahia, iaitu asal akhlak mahmudah tu asyratu usulin, ada 10 asal juga. Aslun fi taubati, asal pada taubat. Wa aslun fil khawfi wa raja'i, dan asal pada takut dan harap. Wa aslun fi zuhdi, asal pada sifat zuhud. Wa aslun fi sabri, asal pada sabar. Wa aslun fi syukri, pada sifat syukur. Wa aslun fil ikhlasi wa sidqi, asal pada ikhlas, sifat ikhlas dan sidik, jujur, benar. Wa aslun fi tawakkuli, asal pada tawakul. Wa aslun fil mahabbati, asal pada mahabbah. Wa aslun fi ridha bil qada, asal pada redha dengan qada, tentuan Allah Taala. Wa aslun fi zikril mauti, asas pada menyebutkan, mengingati mati. Wa haqiqati, dan hakikatnya yang mati. Wa asnafil uqubati aruhaniyati, dan bagai-bagai sesaan yang bahasa kerohanian, uqubat ruhaniyah. Jadi ini nak sama macam sifat macam kitab Ihya lah, yang kemudian pun akhirnya sebutkan tentang mati. Wa khatimatun tan'atifu, dan satu khatimah yang terhubung alal jami'i fi tafakuri wal muhasabati, atas pimpunan pada menyatakan tafakur dan muhasabah, berfikir dan muhasabah. Itu dalam bahagian yang keempat nanti. Fahadhihi fusulul kitabi wa tarjamuha. Ada situ? Ada. Sama. Wa fahadhi, maka mula ini al-mazkurat, segala telah disebutkan tu, fusulul kitab, ialah fasal-fasal kitab ni. Wa tarjamatuha, dan tajuk-tajuk terjemah, tajuknya al-kitab, fusul kitab. Wahia al-qismu thalithu min aqsami kitabil jawahiri wa huwa qismul lawahiqi. Dan inilah wa huwa al-qismu thalith, al-qismu thalith ini hazal kitab ni. Ni nak nyatakan baliklah kan, bagi jelas. Kitab ni ialah al-qismu thalithu, adalah bahagian yang ketiga. Mi aqsami kitabi, pada bahagian kitab al-jawahir, kitab Imam Ghazali, Jawahirul Quran. Wa huwa qismu salis tu qismul lawahiqi. Itu adalah nama bahagian kitab tu, ada qismul lawahiq. Sebab Jawahirul Quran tu dia terbagi pada
ada 3 usul, 3 bahagian. Kismu yang pertama tu fi muqaddimah wa sawabiq. Kismu salis dan sani pada fil maqasid. Kismu salis salih fil lawahik. Bahagian ketiga kitab Jawahir Quran. Wala'allaka taqulu hadhihi al-ayatu allati awradtaha fi al-qismi tsani tashtami'u ala asnafin min al-ulumi wa amali mukhtalifatin fahal yumkinu tamyizu maqasidiha wa syarhu jumaliha ala wajhin min at-tafsili wa tahsili hatta yumkina ma'hu tafakkuru fi kulli wahidatin minhuma ala hiyaliha liya'lama al-insanu tafsila abwabi sa'adati fi ilmi wal amali wa yatayassara alaihi tahsilu mafatihiha bil mujahadati wat tafakkuri. Walaka taqulu, dan barangkali kau boleh berkata hadhil ayatu allati aradtaha fi qismi tsani, bermula segala ayat-ayat yang telah kau datangkan. Soalnya kita nak cakap pada Imam Ghazali lah, yang kau datangkan akan ayat tu fi qismi tsani, pada bahagian yang kedua. Kita Jawahir Quran asal ada 3 bahagian. Yang bahagian ketiga panggil Qismul Lawahik. Di bahagian kedua tu, bahagian kedua fil maqasid. Yang pada fil maqasid tu Qismi tsani, yang kita ada Jawahir Quran, kita asalnya tu. Jadi yang kau ayat-ayat yang kau datangkan pada Qismi tsani, ini fil maqasid, Qismi tsani fil maqasidi. Jadi itu tashtamilu, melengkapi lah ia hadhil ayat tu ala asnafin, di atas bagai-bagai minal ulumi wal a'mali, daripada ilmu-ilmu dan amal-amalan mukhtalitatin, yang bercampur, jadi sebenarnya dia bersambungan pada bahagian yang kedua. Nak tengok ke ni, nak nyatakan kesinambungannya. Fahal yumkinu ya tamyizu maqasidiha, maka adakah mungkin oleh membezakan maksud-maksudnya, membezakan maksudnya asnaf minal ulum wal amal tu, wa syarhu jumaliha, dan mensyarahkan perhimpunan-himpunannya, asnaf minal ulum tu, perhimpunan ulum dan amal tu, ala wajhin, di atas satu wajah, satu jalan, minat tafsili, daripada tafsil, pada perincian, wa tahsil, dan menghasilkan atas jalan nak perincikan, nyatakan perhimpunan tadi kan, kata bahagian kedua tu sebutkan ada ilmu-ilmu dan amal-amal. Jadi setelah kita tanya, minta Imam Ghazali buatkan pecahan-pecahan je, perincian-perincian ilmu dan amal tu, hatta yumkina ma'hu at-tafakkuru, sehingga mungkinlah besertanya, serta mungkinlah beserta wajah di minat tafsir itu, wa tahsil itu, mungkinlah oleh tafakkuru, oleh berfikir fi kulli wahidatin minhuma, pada berfikir pada setiap satu daripadanya, pada keduanya, daripada kena tafsir wa tahsil itu, padanya sekejap, tafsir wa tahsil tu ala hiyaliha, sehingga boleh buat perincian. Jadi boleh kita fikirkan, kita perhatikan satu-satu tu ala hiyaliha, sama tu kita hiyaliha kan, helah, hiyal itu maksudnya helah. Siap.
Hiya. Tengok dia, tengok mana sesuai maksud dia. Ala hiya liha. Keupayaan, atas keupayaannya, haul, atas keupayaannya wahidah. Jadi kemudian semak dia nanti. Jadi mana diperhatikan lah, kita boleh minta Imam Ghazali perincikan setiap ilmu dan amal tu supaya kita boleh berfikir, dan supaya apa, dia alamat insanu, dan supaya mengetahui oleh insan tafsila abwabis sa'adati, akan perincian bab-bab as-sa'adah, bab-bab kebahagiaan fil ilmi wal amali, pada amal, ilmu dan amal. Wa yatayassara alaihi tahsilu mafatihiha, dan supaya mudahlah alaihi, atas insan, tahsilu mafatiha, oleh menghasilkan pembuka-pembukanya as-sa'ad ababi sa'adah bi mujahadati wa tafakuri, dengan mujahadah, bersungguh, dan tafakur, dan berfikir. Dia bagikan ilmu tadi pada 40 usul. Jadi mudahlah untuk kita mujahadahkan pada pembukaannya. Pembukaan pintu, mana ilmu tu tadi sebenarnya, dan ilmu dan amal tu adalah sebenarnya pintu kepada kebahagiaan, saadah yang berkekalan, kebahagiaan yang selama-lamanya. Jadi bila dibahagikan pada usul-usul tu, jadi mudah untuk kita nak mulakan, macam mana kita nak mulakan mujahadah pada setiap ilmu dan amal tu. Faqulu, maka aku berkata. Jadi selagi kita tanya tadi, faqulu, maka katalah kata Imam Ghazali, faqulu, maka aku berkata. Ni fa'u fasihah lah, kita baca nahwu kan. Fa'u fasihah ni fi jawabi syarti muqaddarin. Tadi apa? Ai idza aradta ma'rifata zalika faqulu, idza aradta, apabila mendakilah oleh engkau ma'rifata zalika, akan mengetahui demikian itu, faqulu, maka aku berkata. Idza aradta ma'rifata zalika faqulu laka, aku berkata bagi engkau, na'am, ya, zalika mumkinun, mula demikian itu mungkin, boleh. Mungkin itu al-mazkur tadi, kata tamyizul maqasid yang tadi tanya, fahal yumkinu tamyizul maqasidiha wa syarhu jumaliha, hingga akhir tu. Kata Imam Ghazali jawab, boleh. Nak pecah-pecahkan, buat pencian satu-satu. Wa ana umayyizul laka insya-Allah taala. Wa ana, dan aku akan umayyizuhu, aku akan tamyizkan, akan membezakan. Ini buat secara terperinci lah, setiap usul-usul tu. Aku umayyizu, aku mentamjizkan, akan zalika tu laka bagi kau insya-Allah taala. Fa innahu yang qasimu jumalu maqasidiha ila ulumin wa amalin. Fa innahu, maka bahawasanya zalika tu, yang qasimu jumalu maqasidiha, terbahagilah oleh perhimpunan maksudnya, perhimpunan maksudnya asnafin minal ulum wal amal tu. Perhimpunan maksud asnafin atas minal ulum wal amal, bahagian-bahagian ilmu amal tu terbahagi kepada ulumin ila amalin, terbahagi kepada ilmu dan amal. Sebab tadi kata asnaf min ulum wal amal mukhtalitah, yang bercampur. Jadi bila dibahagikan, diperincikan, sebenarnya bagi pada dua, ilmu dan amal. Wa amalu, dan amalan tu yang tangqasimu ila zahiratin wa batinatin, dan amal tu terbagi kepada zahirah wa batinah, pada amalan zahir, amalin zahirah wa amalin batinatin, dan amal batin.
Wal batinatu, dan batin, amalan batin tu. Al amalu al batinatu tu tanqasimu, terbagi pula ila tazkiyatin wa tahliyatin. Terbagi pada tazkiyah, menyucikan, ini takhliyah, wa tahliyatin, dan wa tahliyah, dan menghiaskan, menyucikan dan menghiaskan. Mana amalan tu terbagi pada zahir dan batin. Lepas tu amalan pula terbagi, yang batin tu bagi pada tazkiyah dan tahliyah. Menyucikan pada sifat mazmumah dan menyucikan, menghiaskan dengan sifat mahmudah. Faya arbatu aqsamin, faya maka iaitu, maka iaitu semua tu jumalu maqasidiha tu, jumlah perhimpunan maksud semuanya tu. Arba'atu aqsami, ada 4 bahagian. Pertama ulumun, tentang ilmu-ilmu, kita nak i'tiqad, bahagian usuluddin tu. Yang kedua amalun zahiratun, wa amalun zahiratun, dan amalan yang zahir. Yang ketiga wa akhlaqun mazmumatun, dan akhlak mazmumah, tajibu atas kiatu anha, yang wajarlah oleh membersihkan daripada akhlak mazmumah tu. Wa akhlaqun mahmudatun, akhlak mahmudah, tajibu at-tahliyatu biha, yang wajarlah oleh menghiaskan dengan dia, dengan akhlak mahmudah, wajarlah oleh menghiaskan dengan dia. Wa kullu qismin taju ila asyrati usuli, dan setiap bahagian tu terbagi kembali kepada 10 usul. Rangkan tadi dah kan. Wasmu hadzal qismi, dia mula nama ini bahagian. Ni bahagian yang akhir pada kitab Jawahir akhir Quran tu. Qismi, mana bahagian yang terakhir, al-qismi akhir min kitabihi, pada kitab Imam Ghazali Jawahir Quran. Kan ada 3 bahagian. Ada 3 bahagian, yang bahagian ketiga itulah dibuat kitab yang khusus. Namanya Kitabul Arba'ina fi Usuluddin. Kitab Al-Arba'ina fi Usuluddin. Faman syaa an yaktubahu mufradan falyaktubuhu fa innahu yashtamilu ala zubrati ulumil Quran. Itu faman syaa, maka barang siapa yang mendaki, ya man, mendaki akan apa, an yaktubahu, siapa yang mendaki an yaktubahu, akan bawa menulis, akan kitab Arba'in fi Usuluddin ni. Kalau nak tulis balik, buat secara asing, mufradan, hal keadaannya berasingan, secara berketunggalan, asingkan bahagian ketiga bagi kitab Jawahir Quran tu, nak buat satu kitab yang khusus. Siapa yang kena falyaktubuhu, maka hendaklah menulis, hendaklah menulislah oleh ia man tu. Kalau nak buat, silakan. Fa innahu yashtamilu, maka bahawasanya kitab Arba'in fi Usuluddin ni, kitab Arba'in fi Usuluddin, yashtamilu, melengkapilah oleh ia kitab ni, ala zubrati ulumil Quran, di atas zubadah ilmu Quran. Zubdahnya saya maksudnya antara maksud buih air dan sebagainya, ataupun pilihan, benda pilihan. Itu maksudnya kepala susu. Mana zubdah ni panggil intipati lah, intipati ilmu Al-Quran. So ilmu Al-Quran tu dia terpecah kan, kepada usuluddin, fiqh, juga tasawuf. Itu sebenarnya Al-Quran, intipati ilmunya. Mari masuk kitab yang sekalian tu, Al-Qismul Awwalu. Dia ada mukadimah yang satu lagi, dan sekalian tak baca lah, cukup lah, panjang lah ni. Dia kurang lah masa je. Kalau tengok tu nak sama, cuma lebih ringkas. Baca boleh lagi? Lagi. Yes. Bismillahirrahmanirrahim.
Siap. Salah kitab. Lihat ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala syaikhul musannif ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa bimina fi darani amin ya alamin. Aslul awal sama ya. Kizati. Al-aslul awalu fi zati. Dia masuk pada isi kitab. Kalau dalam PDF pun ke surat ke-17. Sekarang kita ada Al-aslul awalu bermula asal yang pertama. Fi zati pada menyatakan zat. Zatillah ta'ala pada menyatakan zat Allah Ta'ala. Pertama pada menyatakan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maklumlah zat tu apa? Qama binafsihi. Orang yang diri dengan sendiri. Dia tidak menumpang kepada lain, itu namanya zat. Namanya sifat. Sifat maqama bi ghairihi. Orang yang menumpang berdiri pada yang lain. Sifat dia ada pada zat. Zat ni dia tidak
menumpang pada mana-mana. Kata fi zati, pada menyatakan zat, fi ta'rif fi zati, pada menyatakan ta'rif fi ta'rif fi zati, pada mengenalkan atau ta'rif zat. Ini zat apa? Zatillah ta'ala, zat Allah Ta'ala. Mana kita nak menyatakan zat ni macam mana? Ta'rif kita nak kenal zat Ta'ala ni bi'tibari sifatihi, bi'tibari sifatihi, dengan tibarkan sifat-sifatnya. Jadi kita nak kenal zat dengan kita lihat, tibarkan sifat-sifat Allah Ta'ala. Sebab kalau kita nak kenal zat Ta'ala tu tak mungkin, tak boleh kita nak tahu secara hakiki zat Allah Ta'ala tu. Kita boleh tahu, kita kenal zat melalui sifat-sifat dia. Dengan tu kita dapat kenal zat Allah Ta'ala. Macam kita nak kenal orang lah kan? Kita nak kenal diri je, kita boleh kenal dengan melalui sifat-sifat dia. Seorang pemurah misalnya, jadi kita boleh tahu zat dia. Fanaqulu alhamdulillahilladzi ta'arrafa ila ibadihi bi kitabihi munazzalin ala lisani nabiyyihil mursalin bi annahu fi dzatihi wahidun la syarika lahu fardun la mithla lahu samadun la bidda lahu mutawahhidun la nidda lahu. Fanaqulu maka berkatalah oleh kami, kata Imam Ghazali Ta'ala, alhamdulillahi, segala puji itu lillahi. Maksudnya segala puji itu milik lillah, ialah milik bagi Allah Ta'ala. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang mana? Allazi ta'arrafa ila ibadihi. Allah Ta'ala allazi ta'arrafa, yang memperkenalkan Ya Ta'ala ila ibadihi, yang berkenalkan Ya Ta'ala ila ibadihi, kepada hamba-hambanya Allah SWT, bi kitabihil munazzali, dengan kitabnya Allah Ta'ala yang diturunkan, dengan kitabnya yang diturunkan. Dia Ta'ala memperkenalkan dirinya kepada hambanya dengan melalui wahyu, kitab yang diturunkan. Jadi kitab ni asal pada mana diturunkan? Pada Lauh Mahfuz ila Baitul Izzah, min Lauh Mahfuz ila Baitul Izzah. Asalnya kitab ni ataupun kalam lafaz, kalam-kalam yang bahasa lafaz, itu diturunkan pada Lauh Mahfuz dan pada Baitul Izzah. Baitul Izzah ni macam Baitullah lah di langit, kemudian diturunkan pada Nabi Muhammad SAW dari malaikat Jibril alaihi salam. Ala lisani nabiyhi, ala lisani nabiyhi al-mursali. Itu kitab, kalau kata kitab ataupun Al-Quran, kalam yang diturunkan, jadi itu maknanya terkena pada kalam lafzi. Kalau kalam kan dia kalam nafsi dan kalam lafzi. Kalam nafsi itu kalam yang ada pada sifat kalam yang qadim, itu tak boleh berubah, tak boleh turun. Itu sifat kalam yang qadim. Adapun kalam lafzi, lafaz-lafaz Al-Quran itu ialah hadis kan, baru dan boleh berpindah-pindah. Jadi itulah maksudnya kalam yang diturunkan ni, kitab Ta'ala dan kalam al-lafzi yang diturunkan. Ala lisani nabihi, di atas lidah nabihi, di atas lidah nabinya Allah Ta'ala al-mursali, yang diutuskan. Dia Ta'ala memperkenalkan diri pada hamba-Nya dengan apa? Bi annahu, dengan bahawasanya
Dengan bahawasanya Allah Ta'ala tu fi zatihi wahidun. Dengan bahawasanya Allah Ta'ala fi zatihi pada zatnya, pada zatnya Allah Ta'ala tu wahidun ialah esa. Allah Ta'ala esa pada zat, tiada pam. Yang bilang sama yang mutasil atau munfasil, yang berhubung atau bilang yang bercerai, itu semua mustahil. Jadi adalah wahid. Wahidun la syarika lahu. Bagaimana yang Allah esa, tunggal, esa, la syarika lahu, lagi tiada sekutu. Tiada sekutu baginya. La syarika lahu, tiada sekutu baginya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tiada tergambar bahawa menyekutui Allah Ta'ala oleh yang lainnya. La syarika lahu, la yatasawwaru an yusyarikahu ghairuhu fihi. Pada zat Allah tu aslan. La syarika lahu, la yatasawwaru, tidak tergambar pada akal an yusyarikahu, bahawa berkongsi akan Allah Ta'ala ghairuhu oleh selainnya Allah Ta'ala fihi, padanya, pada zat ta'ala ni, pada zat ta'ala aslan sama sekali. Allah Ta'ala ni al-wahid al-mutlaq, tunggal yang semata-mata. Dia adalah la syarika lahu, fardun la misla lahu. Lagi yang tadi tu fardun la misla lahu, maksudnya tunggal, fardun yang tunggal, fard tunggal, lagi la misla lahu, tiada yang tiada menyerupai, yang tiada menyerupai baginya, tak ada serupa baginya. Jadi kalau tadi la syarika lahu, itu pada zat Allah Ta'ala. La fardun ni tunggal tak, tapi pada sifat-sifatnya. Maksudnya diitlakkan fardu ni pada asaf. Jadi berlaku al-fardu fi awsafi ta'ala, diitlakkan fardu ni pada sifat-sifat Allah Ta'ala. Sebab Ta'ala tiada yang menyerupai dengannya. Maksudnya Ta'ala ni tak serupa langsung dengan makhluk, tak serupa langsung dengan makhluk. Semualah daripada semua segi. Sebab tu Ta'ala firman dalam surah Az-Zariyat ayat ke-49, wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn. Dalam surah Az-Zariyat ayat ke-49, wa min kulli syai'in, daripada setiap sesuatu khalaqna, kami ciptakan, zawjayn, kami ciptakan berpasangan. Semuanya satu ni berpasangan sebenarnya, tapi Allah Ta'ala tunggal esa. Dia tak sama kalau dengan Samadun la didda lahu. Samadun la didda lahu. Lagi Allah Ta'ala tu ialah Samad. Samad ni di sini ada 3 makna. Pertama, yang tidak makan, itu maksud Samad. La yata'am, dia tak sama macam makhluk. Makhluk ni makan, kita ni makan, makhluk sini ada makan. Tapi Allah Ta'ala Samad, tidak makan, beza. Seperti yang Ta'ala berfirman,
Bahawa yutimu wala yut'am. Huwa yut'imu, Allah Ta'ala yang memberi makan, wala yut'am, yang tidak diberikan akan dimakan. Allah yang memberikan makan, Allah yang memberikan. Dan surah Al-An'am ayat 14. Itu macam mana tengok kaum Nasrani kan, orang Kristian, Nasrani, mereka menyangka apa? Nabi Isa itu anak Nabi Isa itu anak Tuhan. Tuhan kan, Nabi Isa dan anak Tuhan. Dan Maryam tu ibu. Nabi Isa tu mereka kata Tuhan, Maryam tu ibu. Jadi apa yang Allah sebut kan tentang Nabi Isa dan Siti Maryam, sebagai hujah logik nak patahkan dakwaan mereka. Kana yakulani ta'am. Dalam surah Al-Maidah ayat ke-75. Kerana adalah keduanya tu, Nabi Isa dan Siti Maryam, yakulani ta'am, makanlah kedua akan makanan. Orang Nasrani mereka dakwa Tuhan, sedangkan dua-dua tu makan. Dia kalau makan macam mana jadi Tuhan? Berhajat pada makanan. Tengok cerdik kan, bijak hujahan Al-Quran. Jadi tak nyatakan siapa orang yang mereka yang makan dan minum tak mungkin jadi Tuhan. Itu satu maksud somat. Maksud somat yang kedua, allazi la jawfa lahu. Jadi allazi la yata'am. Yang kedua allazi la jawf atau la yut'am. Yang kedua allazi la jawfa lahu, ialah yang tiada rongga baginya. Itu maksud somat, tiada rongga. Kita ni makhluk ada rongga-rongga, lubang rongga. Ini nak membatalkan perkataan musyabbihah, orang yang serupakan Tuhan dengan makhluk. Yang mereka, jadi kalau makhluk ni ada rongga-rongga, Tuhan tidak. Somat Tuhan tiada rongga bagi, tiada rupa, surah, tiada tarkib, yang bukan disusun-susun macam kita tersusun anggota kita pada selnya, organ, sistem, semua tu anggota-anggota. Jadi menolakkan perkataan musyabbihah dan mujassimah. Maksud yang ketiga somat ni apa dia? Yang ni alladhi intaha ilaihi as'udu as'adadu. Wal masudu, mana yang dikosatkan, mana yang dikosatkan oleh setiap satu. Ini yang ditujukan oleh setiap satu. Semua kita ni kosat, tujukan. Kita semua pun kita menuju pada Allah Ta'ala. Kita berhajat kepada Allah Ta'ala. Mana yang kusida, mana alladhi, mana yang dikatakan yang alladhi qasadalahu kullu syai', yang dikosatkan oleh setiap sesuatu. Allahus samad. Jadi kita berhajat kepada Allah. Dan Allah Ta'ala tidak berhajat kepada yang lain. Lepas tu kalau masuk ilah apa? Al-mustani an kulli ma siwahu. Ini yang terkaya pada setiap sesuatu. Waftaqara ilahi kullu ma adahu, dan berhajat kepada setiap sesuatu. Itu maksud Tuhan. Tuhan ni apa? Yang terkaya pada setiap satu dan berhajat setiap satu padanya.
Ya adalah la mislahu wala somad, lagi somadun. La diddalahu. Somad lagi la didda lahu. Yang tiada lawan baginya. Tiada lawan baginya. Tak illa nazira lahu. Dan nazira tiada yang sebanding baginya Allah Ta'ala. Itu maksud kan la kuf'a sama juga. La kuf'a lahu. Seperti yang surah Al-Ikhlas. Hada Allah samad lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mutawahhidun la nidda. La nidda lahu. Yang ta'ala yang mutawahhidun, yang ketunggalan. La nidda lahu. Yang mana yang tiada sama kan? Yang tiada lawan, yang tiada yang serupa. Anid maksudnya al-mislu, al-mustawi. Tiada yang serupa baginya. Tiada yang serupa baginya Allah Ta'ala. Wa annahu qadimun la awala lahu, azaliyun la bidayata lahu. Dan kami kata lagi annahu, dan bahawasanya Allah Ta'ala tu qadimun. Allah Ta'ala tu qadim, sedia. Maksud qadim apa? La awala lahu. Dia dah menyatakan makna qadim. La awala lahu, tiada awal baginya. Tiada awal baginya, li wujudihi. Tiada awal bagi wujudnya Allah Ta'ala. Kita ni makhluk ada awal bagi wujud. Masing-masing ada tarikh lahir. Dia bersedia. Allah tiada awal bagi wujudnya. Jadi nak menafikan apa? Sebagian nafyu adamin lahiq. Menafikan ketiadaan yang menghubungi. Maksudnya tanda kalau kita ada awal. Mana kita ni sebelum ni tiada. Kalau makhluk mula tiada, ada, tiada balik. Mati kan, ada. Tapi Allah Ta'ala tak ada, tiada yang menghubungi. Pertama tu tak ada. Tiada yang seterusnya, yang mustamir pun tak ada juga. Allah Ta'ala sentiasa ada. Jadi kalau qadim ni nak menafikan adami, nafyu adamin sabiqin, ketiadaan yang terdahulu. Dia adalah azaliyun la bidayata lahu. Ada juga azali. Azali mana la bidayata lahu, yang tiada bidayah, yang tiada permulaan baginya. Dia permulaan baginya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin kita dah pernah lalu pembahasan maksud azali dengan qadim. Apa beza dia? Sifatun azaliyun, azaliyatun, qadimatun. Dia ada kata sama kan, kalau qadim dengan azali. Li azali ila bidayatan, yang tiada permulaan baginya. Tiada bidayah, tiada permulaan baginya. Mustamirun wujudi,
dia bidayatahu tadi permulaan di bidayatahu lahu li wujudihi bagi kewujudannya Allah Subhanahu wa taala. Dia mustamirun ila wujudi, mustamirun lagi berkekalan wujud, la akhira lahu, tiada akhir baginya, tiada akhir baginya Allah Taala. Abadiyun la nihayata lahu, menyatakan sifat baqa. Jadi mustamir wujudi la akhira lahu, abadiyun lagi yang abadi, la nihayata lahu yang tiada nihayah, yang tiada penghujung, penghabisan. Lahu baginya, lahu di wujudihi, bagi wujudnya Allah Ta'ala. Macam makhluk kita ni ada fana, akan binasa. Ini tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua berbeza kan, ada abadi, abadiyun yang mustamirul wujudi. Jadi maksudnya wujud ni ada 3 bahagian. Maujud, segala wujud ni ada 3 bahagian. Tak ada 4 dah. Ada 3 bahagian bila maujud. Bahagian pertama apa? Azali, abadiyun. Azali, abadi. Azali lagi abadi. Itulah Allah SWT. Yang kedua, tidak azali dan tidak abadi. La azaliyun, la abadiyun. Yang tidak azali lagi tidak abadi. Itu dunia. Dunia ni, dunia azali tidak, abadi pun tidak. Dia bahagian ketiga, abadi ghairu azaliyin. Abadi tapi tidak azali, kekal tapi dia tidak ada, dia tidak azali, dia ada permulaan. Apa dia? Itu akhirat. Akhirat kekal tapi dikekalkan oleh Allah, bukan kekal secara zati. Aridi. Tapi kekal juga, tapi dikekalkan oleh Allah. Tapi dia tidak ada azali, dia tidak azali. Jadi kalau ada benda yang azali tapi tidak abadi, itu tak ada. Tak ada benda yang azali tapi tidak abadi. Azali mesti abadi. Kalau azali yang tidak abadi tu mustahil. Sebab kaedah akliyah ni, ma sabata qidamuhu istahala adamuhu. Ma sabata qidamahu, barang yang sabitlah qidamnya. Kalau benda satu tu dah sabit qidam, dia qidam tak ada permulaan, istahala adamuhu, mustahil lah li adam dia. Kalau benda satu tu dah qidam, dia takkan jadi takkan tiada. Dia qidam mesti kekal namanya. Jadi tak ada benda yang mana azal, yang abadi, yang azali tapi dia tu tidak abadi, dia tak ada. Sebab masa bata qidamuhu, barang yang sabitlah qidamnya, istahala adam, mustahil lah adam ketiadaannya.
qayyumun dan qita'an lahu. Dia kata qayyumun yang qayyum maksud al-hafiz, yang menjaga, yang memelihara. Tuan-tuan maksud qayyum adalah yang menjagakan, melihara segala makhluk ini. Lagi lan sirama dan sirama lahu. Tiada terputus. Sirama ni al-inqita'. Tiada terputus baginya. Tiada terputus baginya, bagi Allah Ta'ala. Yang maksud qayyum juga maksud qiyamu binafsihi. Qayyim binafsihi. Maksud qayyum juga yang diri dengan sendiri, yang tidak berhajat kepada zat dan perkara yang menjadikannya. La yatiki la zatin wala mahallin. Ya tafsir dalam mukhassisin. Yang tak berhajat pada fa'il yang menjadikannya dan juga pada zat. Itu dia maksud qayyum ni, qayyum yang kita sebut dan sifat qaimun qiyamu binafsihi tu. Jadi segala benda ni, asyak ni, dia terbagi kepada pertama benda yang la yaqumu binafsihi wa yaftaqi ila mahallihi. Benda-benda yang tidak berdiri sendiri dan berhajat pada tempat, berhajat pada zat. Itu bahagian pertama. Maksudnya dia tidak berdiri sendiri, maksudnya dia berhajat pada zat. Itu a'rad. A'rad dan awsaf, sifat-sifat. A'rad ni sifat bagi diri, sifat baru, sifat makhluk. Itu berhajat pada zat. Macam sifat gerak, diam kita. Itu awsaf dan sifat pendengaran, semua tu berhajat pada zat. Itu bahagian pertama. Ada juga benda yang qaimu binafsihi, yang berdiri dengan sendiri. Itulah jawahir, jawhar ni jirim makhluk. Tapi dia tidak jauhan. Dia jauhan ni dia tetap, dia tak boleh, dia berhajat pada apa? Pada fa'il. Jauhan ni berhajat pada yang menciptakan dia. Dia berhajat pada yang menciptakan dia. Dia tak betul-betul qayyum. Jadi ada yang tiga tu, al-qaimu binafsi mutlaqan, ialah Allah Ta'ala. Tak ada saya yang diri dengan sendiri, yang secara mutlak, tak berhajat kepada yang menciptakan dia. Yang ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ada yang ini berhajat kepada tempat, pada zat. Ada yang berhajat kepada, tak berhajat kepada zat, tapi berhajat kepada fa'il. Itulah jauhar yang ciri-ciri ni. Tapi Allah Ta'ala tidak berhajat kepada zat, yang tak berhajat kepada fa'il, kepada yang menjadikan. Itulah qaimu binafsi mutlaqan. Itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Daimun dan sirama lahu. Habiskan ni sikit. Dia kata daimun, yang berkekalan, dan sirama lahu, yang lagi yang tidak terputus baginya. Dan sirama yang tidak terputus di wujudihi, dan terputus bagi wujudnya. Ta'ala. Nasib antara sifat dengan bapak.
Kemudian lam yazal wala yazalu mausufan binu'util jalali. Lam yazal, sentiasalah Allah Subhanahu wa taala. Lam yazal ni ibarat pada qidam. Wala yazalu ni ibarat daripada ibaratun al-baqa. Beza sama kan. Maksud lam yazal wala la yazal sentiasa. Tapi lam yazal ni ibaratun anil qidami. Maksud qidam. Wala yazalu baqa. Mausufan bin uti jalali, sentiasa antara mausufan disifatkan dengan uti jalal, dengan sifat-sifat kebesaran, dengan sifat-sifat kebesaran, sifat jalal. Ini isyarat kepada sifat salbiah, isyarat ila sifat salbiah, sifat salbiah wujud apa antara qidam baqa nuha tagir haqiqah khadafatuhu ila li hawadis yang munasihi wahdaniyah. La yaqdi alaihi bil inqidai tasarrumul amadi wa inqiradu ajali. La yaqdi alaihi bil inqidai. Sama. La yaqdi. Tidak menghukum oleh seorang benda yuqda. La yuqda tidak dihukumkan atasnya alai atas Allah Taala bil inqidai, dengan inqida, terhabis. Jadi kalau kita ni boleh habis ajal kita, kalau tidak tasarrumul abadi wa kiradu ajali. La yuqda alaihi bin qidai. Kebi tasarrufin sama tasarruf. Banyak tu baca yang kedih lah. Saya la yaqdi alaihi bin kirari tasarruf amadi. Ini tidak menghukum alaihi